Baik. Pandangan Ustaz. Yang ni berat ni. Ni boleh pergi high court. Pandangan Ustaz Keh Mufti Kedah dan Dr. Mazhar tentang isu Wahabi. Benarkah Nur Muhammad itu hadis sahih? Bolehkah bermimpi jumpa Nabi? Wallahu, saya baru tadi saya dengar yang Mufti Kedah punya komen turun kapal terbang tadi. Abang dia bagi telefon dia pun elok-elok. Kita telefon orang kampung tak ada gambar. Telefon dia pun macam ni lah, panjang-panjang, besar-besar. Dia pasang apa, WhatsApp. Ada gambar. Mufti Kedah cakap, saya kata saya tidak tahu ikhwan, kita juga menghormati Mufti Kedah itu seorang ulama, tapi kita kata bukan sikap ulama yang begitu ideal kalau bercakap secara publik begitu. Kita ada masalah dengan satu orang, kita panggil dia, buatlah satu muzakarah dalaman ke luaran ke, buatlah. Bila kita ni kalau kita ikat tengah orang pergi belakang, kita balon dia syok, dia tak balas. Tapi kalau kita balon dia tempih, betul penat kita. Jadi kalau boleh, tak boleh pun tak apa. Kalau boleh, seorang ulama bila dia nak cakap, biar mata dan pemikiran dia tengok tu jauh sikit. Sebab orang-orang yang dia sentuh ni, orang tu ada pengikut. Orang tu ada sumbangan dalam Islam. Macam dia balun tu Dr. apa tadi? Dr. Mazhar satu dengan Dr. Fathul Bari. Kan? Depa ni orang tepi jalan ke? Depa ni orang mengaji. Kalau orang tu lagu saya mengaji tengah jalan, tak apa. Kita tak ada nama. Tapi orang-orang macam ni, macam Dr. Mazhar, dia tak ada sumbangan ke dalam Islam ni? Dia menulis buku, dia mengajar universiti, itu sumbangan dia. Dia boleh menangani isu-isu Syiah. Ya, di Kedah tu sikit punya Syiah ke ada di Pendang tu. Ketika nak menangani isu Syiah, panggil siapa? Panggil dia juga. Kan? Dia ada sumbangan. Bila ada sumbangan, jangan kita pijak dia tu macam katak pisang. Jangan. Tak sah. Apa pandangan kita kalau orang komen kita macam tu dalam YouTube? Apa pandangan kita? Mai satu orang dia kata, Mufti Kedah ni tak boleh pakai. Apa pandangan orang dengar? Tak boleh, tak syok. Jadi kerana tak syok, kita jangan kata ke orang. Berbeza pandangan, itu bukan isu. Kita satu Malaysia. Satu Malaysia. Kan? Dan kita tak ada halnya. Lepas ni kereta 12 tahun ke atas, semua tak boleh pakai. Satu Malaysia. Jadi kita terimalah benda tu. Tapi pasal tu, bila kita cakap public, hak peribadi tu jangan buat keluar. Buat keluar apa yang kita nak ajak. Hak peribadi kita simpan lah. Dalam kepala kita ni, kita tak suka siapa, simpan. Sebab kalau kita nak berkeluar dekat semua orang kita tak suka, habis tak boleh buat apa. Saya duduk sembang dengan sahabat. Saya bukan suka kat bini saya sangat. Alamak. Apa habis cakap lagu tu? Betul tak ada beberapa benda bini kita buat kita tak suka? Betul. Tapi patut tak kita cakap lagu tu? Dia ada perasaan. Dia buat tak masuk hari ni. Dia tengok video tu. Video tu bini kita tengok satu rakaman sulit dah dia buat. CCTV merata. Cak keluar apa WhatsApp tadi ni. Dia pada hantar pergi kat dia. Alamak, lelaki aku kata lagu tu. Ataupun kita tercakap dengan kawan kita. Kawan kita duk rakam. Kita kata sebenarnya saya ni kahwin dengan bini saya. Sebenarnya saya bukan ada hati kat dia. Saya kira, ya Allah, hang bagilah mana-mana perempuan baik. Saya ni duk tan satu perempuan tu. Ini bahasa utara tan. Bukan tan kilo tu. Tan. Nah, maksud dia duk taram. Saya duk berkenan dengan perempuan tu. Tiba-tiba tak tahu dia bini saya yang lani lah. Bukan bini saya. Ni contoh. Tak ingat pula bini saya dah. Ni contoh sajalah. Dia kata, daripada saya tak kahwin, baik saya kahwin buangan. Cak,
rakaman tu sampai kat bini kita. Dia dengar macam mana? Alamak, anak dah keluar 3. Anak dah keluar 3. Baru dia tahu laki dia punya ingat macam tu. Memang dia masak nasi, memang dia basuh baju, dia sidai, dia iron, dia lipat. Hati ni kena blend. Orang nak sedap makan sambil belacan ni katok, jangan bagi hancur. Ni dia blend sampai hancur. Biji cabai kering pun tak nampak, dia blend rapat. Oh, kesian hati orang. Jangan. Tak apa, kita boleh tak setuju. Saya tak setuju si fulan kata sembahyang tak ada usali. Saya belajar ada usali. Go ahead. Buat. Esok jawab depan Tuhan. Tapi tak boleh kata, saya tak setuju dengan dia. Dia ni bukan ada ilmu, sijil pun potong step. Janganlah. Jangan cakap macam tu. Kita semua ada sumbangan dalam Islam. Jangan ingat saya bercakap ni daripada 11.30 sampai 1:20. Bukan suruh tengok jam, saja abang. Tak tengok, tak payah tengok. Saja abang. Oh, tuan kata ustaz bercakap aja ada sumbangan tak? Kalau saya bercakap, ni semua tak mai. Orang panggil apa kat saya? Bila jadi lagu tu? Cakap 2 jam. Siapa pun tak ada. Duk baca soalan seorang-seorang. Orang tu bila jadi lagu tu? Ni semua sumbangan lah ni. Siapa berani kata? Saya lah bagi sumbangan paling besar hari ni. Tak. Siapa bagi sumbangan? Kawannya pasang kamera. Ni, sikit punya besar duk ada ni. Ya, sumbangan dia. Tu. Apple kena gigit tak habis tu. Tu. Ya, sumbangan. Ni Abang Adi, dia pergi tunggu saya kat airport. 7:30 pagi dia pergi tunggu. Sampai terbang tunggu turun pukul 8:30 tadi. Kalau dia tak tunggu, dia nak main ke mana? Mana mamak ni? Memang dia raja tuang. Nak tuang apa? Takkan nak pukul kaki main sini? Tu sumbangan lah. Ya, sumbangan. Jangan kata sumbangan ni bila ada jawatan dah. Semua kita ada sumbangan. Ni, duk rakam ni. Sahabat balik bagi kawan-kawan dengar. Bukan saya boleh pergi cakap ke kawan-kawan sahabat. Nah, dengar. Sumbangan lah. Tak boleh dalam YouTube, buat CD jual. Sumbangan lah tu. Sumbangan lah. Sahabat mai, cuba bayang. Sahabat mai, saya cakap, tapi semua pejam leno. Apa tu? Ni duduk sikit punya kebas ke paha-paha ni semua ni. Dengan mengantuk dengan tengok jam. Mamak ni betul lah. Ya, ni sumbangan lah. Jadi, janganlah kita tolak sumbangan orang.